First, kita perlukan 4 keping roti favourite korang. Sapukan dengan butter. 4 keping roti favourite. Lepas tu sapukan dengan butter. Letak dalam satu sudu kecil dekat tengah. Tutup. Satu sudu kecil dekat tengah. Kita abaikan. Kita ratakan. Lepas tu tutup. Dan kita boleh potong separuh. Lepas tu kita boleh potong separuh. Kan sempurna tu. Next, kita nak bancuh serbuk kopi dengan air panas. Kacau-kacau and set it aside. Next, kita buat air kopi jap. Kacau-kacau. Lepas tu, siap. Tambah gula, pure butter dan sebiji telur. Whisk kejap, tambah tepung, whisk lagi. Bang, sukatan gula dengan butter ni saya main letak je ni. Abang tak bagi sukatan. Gaul-gaul sat, sebatikan dia. Butter ni degil pula dah, tak nak sebati dengan lain. Tapi it's okay, benda boleh settle. Kita blend je benda ni. Kan dah comel tu. Tepung pun brother tu tak bagi tahu tepung apa. Kita guna je lah apa yang ada. Baru boleh kacau guna tangan. Fulamak. Jadi guys, benda ni sejam gak lah, kocak-kocak. Tuang kopi and whisk sampai lembut and fluffy. Tuang air kopi tadi, lepas tu kita sambung gaul lagi. Guys, ni cair dah tak fluffy dah ni. Gaul-gaul cemini gak. Dah macam aiskrim cair. Masukkan dalam piping bag and boleh start decorate roti kita tadi. Aiskrim cair tadi kita decorate atas roti terus. Buat 2 layer, mana tahu nampak fluffy. Last, boleh air fry at 160 selama 10 minit and siap. Kita air fry roti ni. Sempit, kita double dekerkan dia. Tengok tu guys. Cantik kejadian dia. Siap makanan hari ni. Roti boy homemade. Susah nak buat ni. Whisker tak ada. Ni kita tengok macam mana rasa dia. Wih, sedap. Rasa macam roti boy tapi bukan roti boy. Sedap. 9/10. Okey, tu je guys. Jumpa lagi.